Assalamualaikum Dr. Muhammad Asri. Nama saya Muhammad Aidil. Saya berasal dari Kota Tinggi Johor. Jadi soalan saya pada hari ini, kita boleh tengok hari ini kita ada lebih dari 2,000 orang mahasiswa. Satu hari nanti kita 2,000 orang mahasiswa ni akan masuk ke alam pekerjaan, akan mendirikan rumah tangga. Dan bila kita mendirikan rumah tangga ni, kita ada keperluan untuk membeli rumah dan kereta. Jadi pada hari ini kita boleh lihat rakyat Malaysia kita dah mula normalisasikan riba. Kita dah start normalize, asal nak beli kereta atau beli rumah, kita mesti ambil loan. Jadi soalan saya pada hari ini, macam mana kita nak cari jalan keluar daripada lingkaran riba itu sendiri? Sebab bukan ke dalam Quran ada kata sesiapa yang mengambil riba telah mengisytiharkan perang dengan harbin minallah. Riba ialah peperangan terhadap Allah dan Rasul. Terima kasih. Ada lagi? Dan okay. Terima kasih. Riba asasnya Islam datang untuk menghadapi, menghalang, memerangi apa saja sistem yang menindas orang lain. Dan very old, ancient system yang menindas manusia ini ialah riba. Riba ini apa? Riba ini mengambil kesempatan pada orang yang terdesak kepada keuangan. Dia pinjam duit kita, kita mengenakan charge yang lebih apabila dia ingin membayarnya. Atau dia mesti membayarnya. Dia pinjam 1,000, dia kena bayar 1,300. Yang 300 itu adalah riba. Riba ini telah menjadi dalam dunia, memang this is very Jewish people, dia halang, tak boleh guna benda ni. Tapi inilah yang mereka guna sejak zaman dahulu. Why Jews always strong, kuat di dalam menindas orang lain, di dalam ekonomi. Pasal riba. So bank Jews daripada dulu, sistem dia, awak pinjam, awak bayar lebih, double. Ataupun awak bayar lebih daripada itu. Maka yang miskin terus menjadi miskin. Sedangkan Islam memperkenalkan qardun hasan, iaitu awak cuba belajar untuk menolong manusia dengan cara yang jujur. Nanti dengar pergi habis. Kalau dia pinjam 1,000, dia susah, awak bayarlah. Dia bayar balik 1,000 lah. Kerana awak ketika itu senang. Tapi of course, nanti saudara akan kata, siapa dalam ekonomi yang mau macam tu? Okey, dengar. Pertama, Islam tentang riba ni. Nabi mengisytiharkan sehingga kepada the last speech of the Prophet, ucapan yang terakhir sebelum Nabi wafat, sebelum Nabi meninggal, Nabi menegaskan tentang pengharaman riba. Quran mengisytiharkan biharb, dengan peperangan terhadap orang yang melakukan riba. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadinya Madinah bebas daripada cengkaman Jewish system yang mana menindas orang. Manusia tolong-menolong di atas dasar humanity. Dan of course, perniagaan tak sama dengan riba. Di antara dosa mereka ini, Quran kata, qalu innal bay'a mithlur riba. Mereka kata jual beli pun samalah dengan riba. They say the same. Quran kata it's not the same. Jual beli awak untung di atas ada benda, ada barang yang awak untung. Riba just like that. Only your modal, kemudian your capital you take advantage daripada kelemahan ataupun kesusahan orang lain. Maka Islam halang riba. Riba tidak ada. Throughout Islamic history and Muslim empire, they have many good things. Also they have some bad things. But
riba ialah something prohibited. Cannot be practiced. Ada tapi ia bukan sistem. Ia bukan sistem. Ada orang mungkin salah riba tapi it's not system. Bila kembali dunia barat especially dan Jewish people, unfortunately we have to mention them, control the economy of world economy. So si riba ni menjadi akan bank dunia ke apa, sehingga manusia tak boleh nak hidup tanpa riba. Jadi Muslim, negara-negara, oleh kerana bank-bank dalam dunia Islam juga terikat dengan bank dunia dan seumpamanya, sistemnya faya, sehinggalah kesedaran Islamic finance dan kemudiannya muncul, kemudian sekarang ni ada bank yang tak riba dan berbagai lagi. They have, of course, tak ada orang nak bagi you pinjam tanpa dia duduk saja. Mesti dia nak untung. Islam kata okay, you boleh untung tapi reasonable. Something ada reason. Kenapa ada charge? Charge service charge tak apa. Awak pinjam saya kena ada bank kena ada pejabat, kena ada bangunan, kena ada pekerja, kena ada apa. So di atas ini. So saya tak boleh kata awak lewat lagi charge naik. Tak. Ada sistem. Awak bayar tadi. Ataupun awak bayar di atas charge pengurusan. Itu pun ada kadarnya. Tak boleh ada manipulasi. Atau awak beli, saya beli dulu, saya jual pada awak. Dan itu berbeza. Walaupun mungkin harganya sama, ketetapan ia adalah jualan berakhir dengan awak membeli. Dan ini ada sistem yang dibuat di dalam bank-bank Islam. So, kita mesti all together fight against riba. Dan against apa saja penindasan dalam sistem ekonomi yang menindas orang. Sebab itu dunia ni tak boleh keluar. Manusia, negara-negara yang miskin. You go to Africa, you can see they are rich in terms of apa yang mereka ada, bumi mereka. Tapi manipulasi, kekuasaan, kuasa pedagang, golongan kapitalis yang menindas orang-orang yang lemah, yang mungkin saya kata Adam Smith di dalam teori ekonominya yang kapitalis itu pun tak terfikir untuk menindas seperti itu. Sehingga kita lihat negara-negara orang Islam, negara-negara bukan Islam, Islam dan bukan Islam sama, yang miskin itu miskin. Sementara yang sebelah itu kaya raya. Maka Islam menentang riba ini dan memperkenalkan tentang qardul hasan, memperkenalkan tentang zakat. Islam is not communist yang menyatakan saudara tidak boleh memiliki. Tetapi orang yang memiliki ada tanggungjawab, responsibility dia terhadap apa yang dia miliki. Adanya sistem zakat. 2.5% from your wealth you kena bagi pada orang miskin. It's not kerana awak berbaik hati. It's not that the portion is not belongs to you. This portion is belong to 8 golongan yang diberikan tu. Fakir miskin, orang yang memerlukan, terputus perjalanan, termasuklah saudara-saudara yang susah. Ada peruntukan dalam zakat itu. So, dia memperkenalkan sistem. Dan kita mesti remind juga bank-bank Islam yang so-called Islamic bank. Kerana agama tak nak riba, kerana nak mengelakkan penindasan, maka sistem bank yang bernama Islam juga tak boleh melakukan apa-apa manipulasi yang menggunakan nama yang lain tapi akhirnya kepada penindasan juga. Tak boleh. So saya nasihatkan semua yang ada, in our country, alhamdulillah we have choice, option. Kata banyak kita ada bank tu, bank ini yang ada Islamic system. Yeah, and you can do your study to differentiate what is difference antara yang ini dengan yang ini. Advantage and disadvantage. Okay, terima kasih.